Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung bahagian C untuk bab 4, amalan takaful keluarga, bahagian tuntutan ataupun bahagian claim. Okey. So dekat sini untuk bahagian claim ni kita akan memahami proses claim kepada pelanggan. Kita nak memahami apa dokumen-dokumen yang diperlukan kalau berlaku kematian, kalau berlaku hilang upaya, kalau berlaku untuk penyakit kritikal, dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk buat claim tu tadi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada claim tu sendiri. Okey, claim ni, tuntutan ataupun claim ni, ejen harus mahir dalam prosedur tuntutan dan dokumen yang diperlukan. Ya. Kalau ejen tak mahir, dia submit claim, claim tu jadi lambat. Lepas dia hantar tak complete jadi klien komplain kat situ. So ejen kena mahir. Reputasi seorang ejen dan pengendali takaful bergantung kepada kecekapan pemprosesan tuntutan dan penyelesaian yang dilakukan dengan cepat. Maksudnya dekat sini, okey, ada klien yang dia lalui proses claim tu laju je. Ada klien yang dia lalui proses tu dengan pelbagai cabaran. Sekejap nak itu, sekejap nak ini. Sebab claim ni dia subjektif. Dia bergantung kepada case by case. Okey. Claim ni penyelesaian tuntutan akan mengakhiri kontrak takaful keluarga. Maksudnya ada claim-claim yang orang kata bayar saja claim tu, tutup polisi. Ada juga. Ada claim yang kita bayar claim tapi polisi dia still berjalan. So kita akan tengoklah one by one. Okey. Tuntutan ataupun claim boleh timbul dalam salah satu situasi. Kalau berlaku kematian, sijil takaful tu matang, matured berlakunya penyakit kritikal, hilang upaya dan berlaku peristiwa yang dilindungi dalam kontrak tambahan, iaitu dalam rider yang diambil. Contoh peristiwa yang dilindungi dalam kontrak, contoh dia ada ambil medical card, so kita bayar claim. Dia ada ambil allowance ward. So itulah proses-proses claim yang terlibat. Contoh. Okey, kita pergi kepada apabila berlaku peristiwa yang dilindungi. Maksudnya manfaat atau rider yang kita ambil dalam buku polisi, dalam sijil kita tu tadi, ada benefit tu. Pihak yang menuntut harus memberitahu kepada pengendali takaful dan dia kena beritahu maklumat awal. Contoh, kalau berlaku kematian, pemberitahuan tuntutan ni, dia kena beritahu, nyatakan nama, nombor IC, nombor sijil, alamat, tarikh dan sebab. Contohlah kan, berlaku kematian. Jadi waris ni, dia tahu yang peserta ada ambil takaful. Jadi dia perlu nyatakan semua perkara ni. Contoh dia nak hantar email ke, dia nak call ke, dia nak datang dekat HQ ke, dia kena ada info-info ni untuk dia nyatakan ataupun untuk dia maklum kepada company ataupun pengendali takaful tu tadi. Okey, seterusnya. Pihak yang menuntut ni orang yang menuntut menunjukkan jenis tuntutan. Jenis tuntutan pihak yang menuntut harus memastikan, dia kena pastikan semua borang dan dokumen disediakan dan disahkan dengan tepat. Okey, dengan bantuan ejen lah. Kalau ada ejen tu yang bagusnya. Bila ada ejen yang mahir, so dia boleh bantu untuk claim, untuk kes ni jadi lebih cepat. Keperluan untuk setiap jenis tuntutan tu berbeza. Contoh, kalau nak claim kematian, dokumen dia lain, keperluan dia lain. Nak claim untuk medical card, lain pula. So, memang ejen kena mahir tentang claim. Dan ejen yang selalunya yang berpengalaman, yang banyak buat claim, dia akan mahirlah kat situ berbanding dengan ejen baru. So boleh bertanya lah. Okey, jenis-jenis tuntutan. Apa jenis claim-claim ni yang selalu orang buat? Iaitu tuntutan kematian, hilang upaya, penyakit kritikal, kemalangan, hospital dan pembedahan ataupun matured gitu. Okey. Kalau claim untuk kematian, pihak yang menuntut perlu menyediakan bukti dokumen kepada pengendali takaful yang mengesahkan kematian peserta. Contohlah surat mati, mesti kena ada untuk beritahu that peserta tu meninggal ataupun orang yang dilindungi tu meninggal.
pengendali akan minta borang tuntutan kematian, sijil takaful, bukti umur peserta yang meninggal. Bukti umur tu maksudnya dia punya birth cert ataupun IC. Gitu bukti tu mesti kena ada. Okey. Tuntutan kematian, pengendali dan pengendali ni company lah akan menerima mana-mana satu daripada dokumen berikut. Yang original atau yang disahkan sebagai bukti kematian, iaitu sijil kematian, laporan hakim kematian coroner, sijil menunjukkan kematian anggota perkhidmatan dan kematian dalam peperangan. Maksudnya mesti kena ada notification ataupun surat ataupun sijil yang menunjukkan that orang yang dilindungi ataupun peserta tu meninggal. Mesti kena ada proof tu. Perintah mengesahkan anggapan kematian secara undang-undang dan sijil menunjukkan kematian berlaku di laut. Okey. Whatever dia punya cara meninggal dan sebagainya, mesti kena ada pengesahan undang-undang. Maksudnya mesti kena disahkan secara undang-undang, baru walid yang menyatakan orang tu meninggal. Bukti mesti kena ada bukti. Okey. Jika kematian disebabkan oleh kemalangan, dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk laporan polis, borang tuntutan, laporan postmortem. Okey, kat sini untuk info you all, untuk knowledge laporan postmortem ni dia hanya untuk kes yang berkait dengan kes polis sahaja. Contoh berkait dengan kemalangan. Kenapa berkait kemalangan polis nak buat postmortem? Okey, sebagai contoh, ada orang yang dia meninggal memang betul-betul sebab aksiden. Ada yang dia meninggal punca tu aksiden, tapi bila dia buat postmortem, rupanya dia ada serangan jantung. Serangan jantung sebelum berlakunya aksiden. Akibat daripada serangan jantung membuatkan dia aksiden. So, jadi laporan postmortem sangat diperlukan untuk membuktikan sebab kematian. Gitu. Bukan semua perkara perlu postmortem, hanya kes-kes yang berkait dengan substandard kematian saja. Contoh kes polis, bunuh diri, kita nak tahu sama ada dia meninggal tu diracun ke, keracunan dan sebagainya. So itu dia. So kalau ada keratan akhbar menunjukkan macam kes kemalangan besar ni yang menunjukkan ni, kita boleh sertakan juga. Sijil kematian, sijil takaful, bukti umur tu IC lah, IC ataupun birth cert. Okey. Tuntutan kematian, pembayaran manfaat takaful untuk tuntutan kematian. Pengendali takaful perlu memastikan bahawa hasil tuntutan atas kematian dibayar kepada orang yang berhak menerimanya. Maksudnya pihak takaful dia akan bayar kepada orang yang diamanahkan, contoh, kalau dalam buku polisi tu ada penama, kita akan bayar pada penama tu. Ada penerima hibah, kita akan bayar kepada penerima hibah, iaitu orang yang berhak. Okey. Perenggan 2.1 di bawah jadual 10 Seksyen 142 IFSA menyatakan bahawa pembayaran manfaat tersebut boleh dilakukan oleh pengendali takaful kepada penerima hibah atau penerima manfaat. Ini yang kita kata tadi, kalau dia letak penama dalam dia punya sijil tadi, so kita akan bayar mengikut yang diperuntukkan, yang telah ditetapkan dalam sijil tu. Okey. Jika seseorang peserta meninggal dunia tanpa membuat penamaan berkaitan dengan manfaat takaful, pengendali takaful akan membayar manfaat peserta yang meninggal dunia kepada eksekutor yang sah ataupun pentadbir harta pusaka dia. Kalau dia tak buat penama, dia terlupa, dia mohon. Lepas tu dia kata, nantilah saya isi bab penama tu, tiba-tiba dia meninggal, aksiden dia meninggal. Tak sempat nak letak penama. So, kita akan bayar kepada siapa? Kepada pentadbir. Siapa yang mentadbir harta pusaka dia, kita bayar kat orang tu untuk dikumpulkan. So, duit tu tadi dikumpulkan dan akan difaraidkan. Gitu Okey, penerima hibah, pentadbir ataupun eksekutor yang sah akan bertindak sebagai pemegang amanah. So dia pegang amanah saja, dia kumpul saja. Dan mereka akan mengagihkan mengikut faraid. Sebagai orang Islam, memang kita kena follow faraid, kecuali kalau dia ada amanat-amanat tertentu, iaitu hibah, wasiat dan sebagainya. Okey, seterusnya.
Tidak ada tuntutan yang dibayar jika kematian disebabkan oleh bunuh diri, sama ada dalam keadaan waras atau tidak waras, dalam masa 1 tahun selepas tarikh pelaksanaan sijil atau tarikh pengembalian semula sijil berkenaan. Contoh macam ni. Okey, kalau standard sijil, kalau dia kata kita tak cover untuk bunuh diri, maka dia tak bayar langsung. Ada setengah sijil dia kata selepas tahun kita cover untuk kes bunuh diri. Maka jika berlaku selepas 1 tahun, maka kita bayar. So, perkara berkait bunuh diri ni, dia akan dinyatakan dalam sijil takaful. So, kena check balik sijil takaful sama ada dia jatuh di bawah klausa mana. Gitu setiap produk berbeza-beza. Ada produk yang dia tak cover langsung kes bunuh diri, walaupun selepas tahun. Ada juga tak mustahil sebab dia bergantung pada produk. Okey. Seterusnya, pampasan bagi jumlah tuntutan jika tuntutan tidak dibayar secara tepat pada masanya oleh pengendali. Yang ni kita tengok ada orang yang dia kata boleh percaya ke claim ni dibayar gitu kan. So berapa lama proses selalunya proses claim ni? Okey. Dalam IFSA 2013 di mana tuntutan kematian dibuat di bawah sijil takaful keluarga atau di bawah sijil takaful kemalangan diri tidak dibayar oleh pengendali takaful blessing dalam tempoh 60 hari dari tuntutan diterima. Maknanya kalau katakanlah komplit dokumen, semua dah settle, tapi pihak takaful ni dia tak bayar. Dalam tempoh 60 hari tu dia tak bayar lagi, dia boleh kena denda. Jadi tak ada istilah di mana takaful tak bayar kita punya claim. Tak ada. Tak ada istilah tu sebab kalau pihak takaful ni sembrono ataupun culas dalam membayar claim, dia akan kena saman. Jadi dia pun nak jaga kepentingan dia juga. Pengendali takaful hendaklah bayar pampasan minimum pada kadar hasil pelaburan dana risiko peserta ditambah 1% atau kadar lain yang ditentukan oleh bank negara. Inilah dia punya orang kata denda. Dia kena bayar denda tau. Bukannya sebarangan. Ke atas jumlah manfaat takaful melebihi 60 hari. Maksudnya kalau dibayar, benda dah komplit melainkan kalau katakanlah dokumen tak komplit, ada maklumat-maklumat yang diperlukan lagi, yang tu tak dikira 60 hari. 60 hari dikira daripada komplit dokumen yang mana bila proses patutnya dah boleh bayar. Tapi dia melewat-lewatkan bayar. So, dia tertakluk kepada denda ni tadi. Gitu. So, tolong faham, hafal juga denda-denda ni sebab mungkin akan keluar dalam soalan exam. Okey. Seterusnya. Pampasan ke atas jumlah tuntutan jika tuntutan tidak dibayar tepat pada masanya. So, tarikh pemberitahuan. Okey, bila berlaku kematian, kita pun notify. Kita beritahu dekat company sama ada datang, email dan sebagainya. Okey, jumlah perlindungan kematian yang perlu dibayar dalam masa 60 hari, 60 hari selepas pemberitahuan. Okey, kita dah beritahu, kita dah beritahu yang berkenaan dengan kematian. So, tamat 60 hari. Jumlah perlindungan kematian yang perlu dibayar campur dengan kadar pampasan bagi perlindungan. Kalau dia tak bayar dalam tempoh 60 hari tadi, inilah denda yang dikenakan oleh bank negara. Maksudnya, selepas 60 hari, pemberitahuan dan juga proses dan juga orang kata dokumen tu komplit. Lepas 60 hari dia tak bayar, kena denda. Itu maksud dia, gambar rajah dia. Okey, ilustrasi. Okey, tadi kita pergi kepada tuntutan untuk kematian. Dia banyak tau tuntutan. So, kita pergi kepada next lah untuk seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada claim yang kedua iaitu hilang upaya kekal menyeluruh. Menyeluruh. Kalau dalam takaful tu dia panggil TPD, Total Permanent Disability, TPD ataupun hilang upaya. Okey, terdapat dua jenis tuntutan hilang upaya kekal menyeluruh ni. Satu yang timbul akibat penyebab semula jadi atau penyakit lah sebab kena stroke, kan? Ataupun akibat daripada sakit-sakit. Satu lagi akibat daripada kemalangan. Okey, lumpuh kekal ni dua sebab je.
Dalam takaful, lumpuh kekal ni ada dua sebab saja, iaitu sebab penyakit dan sebab kemalangan. Okey. Kita tengok dokumen yang diperlukan untuk hilang upaya kekal untuk claim hilang upaya kekal penyebab semula jadi, iaitu apa yang diperlukan: borang tuntutan, laporan perubatan, salinan CJ kad pengenalan, CJ takaful yang asal, surat pemberhentian perkhidmatan jika perkhidmatan dihentikan oleh majikan. Yang ini kita kena lampirkan. Maksudnya akibat daripada lumpuh dia kena berhenti kerja, kena ada surat tu. Okey, sebab kita nak confirmkan that yang dia ni betul-betul jatuh under lumpuh tadi. Okey, seterusnya. Dokumen yang diperlukan bagi tuntutan hilang upaya menyeluruh sebab kemalangan. Tadi sebab penyakit, yang ni sebab kemalangan. Okey. Borang tuntutan yang lengkap, CJ perubatan oleh doktor, maksudnya doktor, pengesahan doktor, laporan polis sebab dia berkait dengan kemalangan, salinan CJ kad pengenalan, CJ takaful dan juga surat pemberhentian tadi. So dia ada extra sikit iaitu laporan polis dan sebagainya lah. Okey. So, kita pergi kepada tuntutan penyakit kritikal. Okey. Tuntutan untuk hilang upaya penyakit kritikal ni, kita perlukan laporan perubatan dan keputusan ujian perubatan berkait dengan diagnosis atau penyakit tu tadilah. Borang tuntutan, salinan kad pengenalan. Okey, CJ penyakit kritikal menyediakan pembayaran tunai jumlah terjamin sebaik saja diagnosis dikeluarkan bagi salah satu daripada 36 penyakit kritikal yang disenaraikan dalam CJ takaful. Maksudnya dekat sini, tuntutan atau claim untuk tabung penyakit kritikal ni, jika polisi tu ataupun dalam CJ tu ada manfaat sakit kritikal. Apabila didiagnose salah satu daripada listing 36 penyakit yang ada dalam polisi tu, didiagnose saja salah satu, so kita akan bayar pampasan claim tu tadi. Okey. Kalau tuntutan kemalangan pula, okey, tuntutan kemalangan ni kita perlukan CJ kehadiran perubatan yang diberikan dan ditandatangani oleh pembantu perubatan pada kos sendiri oleh peserta. Kita perlukan salinan sah daripada polis ataupun kalau berlakulah bagi kes-kes serangan. Okey, resit pembayaran asal mesti kena ada resit, mesti kena ada kos lah yang menunjukkan kos, dan juga salinan asal yang disahkan, salinan sah CJ perubatan tu semua untuk tuntutan kemalangan. Tuntutan kemalangan ni dia ni yang bukan kematian punya lah, tapi tuntutan kemalangan yang mana mungkin dia nak claim untuk pampasan. So perlu ada dokumen-dokumen ni. Tolong hafal untuk perkara ni, akan ada soalan-soalan berkaitan dengan claim ni. Okey. So, tuntutan hospital dan pembedahan. Kat sini dia mau kepada, kalau hospital dan pembedahan ni, dia mau kepada medical card lah. Okey. Nak mudah ingat, dia mau kepada medical card. Okey. Kita perlukan salinan notis pelepasan atau bil hospital. Bil hospital ataupun discharge note kita panggil. Dia ada tulislah tarikh masuk hospital, tarikh keluar hospital, diagnosis apa dalam discharge note tu. Okey, lepas tu bil-bil terperinci, invoice, bil, resit-resit semua tu perlu ada. Keputusan MRI, laporan report, kita panggil apa ni, laporan perubatan tu kita perlukan. Kalau ada kes kemalangan, laporan polis kita perlukan. Borang tuntutan tu mesti, dan kenyataan doktor lah, yang orang kata doktor punya statement lah, kena that dia nyatakan apa-apa sakit tu yang untuk kita buat claim tu tadi. Okey, seterusnya. Tuntutan matang ni apa pula? Tuntutan matang ni kalau polisi tu dia dah tamat dah tempoh. Maknanya dia kata polisi ni cover sehingga umur 60. Umur 60 dia masih hidup, polisi ni dah tamat dah. So, pihak pengendali takaful akan menghantar perkara berikut untuk dilengkapkan. Bila tamat, kita minta dia hantar IC. Borang kelangsungan hidup, ada borang-borang yang disediakan. So follow saja borang-borang tu, voucher pelepasan, kontrak CJ dengan asal lah. Okey. Jumlah matang ni, tuntutan matang ni akan dapat apa? Okey, sebab dia sihat, dia tak ada claim apa-apa kematian dan sebagainya. So kita akan kalau polisi yang ada cash value,
So kita akan bayar manfaat cash value tu pada penuntut ataupun pada peserta. Okey. Tuntutan matang juga apabila peserta adalah orang yang dilindungi. Maksudnya dia ambil sijil tu untuk diri dia sendiri. Dia perlukan bukti umur, bukti kelangsungan hidup, voucher pemulangan yang dilengkapkan oleh peserta, kontrak sijil asal polisi lah. Tapi kalau dia sijil matang tu, contoh, dia ambil untuk anak dia. Ibu ni ambil untuk anak, dia buat pendidikan untuk anak. Apabila pemohon tuntutan bukan orang yang dilindungi, maksudnya pemohon tu ibu, orang dilindungi anak. So mesti ada surat penyerahan ataupun apa-apa dokumen hak milik lah, IC, kad pengenalan semua tu. Mesti kena ada nyatakan lah, surat beranak sebab dia nak tahu relationship tu tadi. So itu beza dia. Alright, seterusnya. Okey, ini ringkasan proses nak buat claim. Okey, kita kena beritahu kepada pengendali ataupun company takaful kita nak buat claim apa. Dan mesti kena tahu, kena berikan bukti-bukti yang detail. Okey, pihak takaful akan memberi nasihat mengenai dokumen. Maksudnya takaful akan beritahu, okey, apa requirement yang diperlukan untuk buat claim ni. So, bila dah siap semua, hantar kepada pihak takaful akan proses, semak dan proses. Dia gitulah. So step-step dia. Okey. Apabila diperlukan, pihak takaful juga akan minta maklumat yang lebih sikit lah. Mungkin ada maklumat yang tak meet. So kita akan minta lagi, suruh buat tu, suruh buat ni, hantar itu, hantar ini. Itu biasalah akan ada extra lagi. So selepas dia dah terima semua, dia akan nilai dan dia akan buat keputusan lah, sama ada claim tu diluluskan, claim tu di-reject, claim tu di atas apa-apa reason lah. So kalau berjaya, kita bayar. Okay. Kalau berlaku non-disclosure dan sebagainya, itu yang ada claim di-reject dan sebagainya. So company tak boleh melewa-lewakan bayar claim sebab dia akan kena penalti, kena denda, kena saman. So, jadi dia tidak akan melewat-lewatkan bayaran claim. So itu tanggungjawab lah. Okey, seterusnya. Daftar tuntutan, setiap pengendali takaful perlu simpan senarai listing pendaftaran terkini untuk dia tahulah tentang kes-kes claim. Pengendali takaful akan bertanggungjawab terhadap sebarang claim-claim tu sehingga selesai. Walaupun claim tu dah lama dah lebih daripada setahun pun kita masih proses lagi. Daftar tuntutan berfungsi sebagai rekod rasmi tuntutan yang diberitahu. Okey, daftar tuntutan ni registration tu lah, maksudnya dia claim punya listing registration tu kita memang simpan sebagai rujukan dan itu juga menjadi bukti kepada bank negara kalau berlaku komplain dan sebagainya, kan? Alright. Pilihan penyelesaian pertikaian tuntutan. Okey, dalam tuntutan ni ada pertikaian lah. Mungkin orang tak puas hati sebab claim dia tak dapat full, claim dia di-reject dan macam-macam. Sebahagian kecil tuntutan yang diberitahu kepada pengendali takaful akan berakhir dengan pertikaian. Maknanya kalau ada benda yang tak puas hati akan ada pertikaian lah. Jadi penyelesaian rundinan, so bila ada pertikaian kita melakukan, okey, boleh guna kaedah penyelesaian melalui rundingan dan kompromi. So kita tulis surat kepada company, kita akan orang kata ada rundingan-rundingan yang boleh dibuat lah. Gitu contoh. Okey. Penyelesaian pertikaian melalui pembincangan. Maksudnya kita email, kita panggil apa? Kita appeal kepada company dan sebagainya. Pengantara ni ombudsman menyediakan saluran yang adil dan cekap bagi pengguna keuangan. Maksudnya kalau kita tak puas hati dengan company, kita pergi report je dekat ombudsman tu. Dia ada orang kata saluran-saluran yang kita boleh pergi. Tak ada masalah. Tak adalah rasa benda tu tidak adil. Ada peluang-peluang ataupun tempat yang kita boleh pergi. Okey, itu pengantara. Okey, timbang tara. Okey, pengantara, timbang tara pula kedua-dua pihak yang terlibat dalam pertikaian menggunakan seorang timbang tara dan bersetuju sebelumnya untuk mematuhi keputusan arbitrator yang biasanya bersifat muktamad. Maksudnya dia pakai third party lah. Untuk timbang tara tu tadi dia pakai third party. Third party ni organisasi yang terlibat lah.
Okey, tindakan guaman, so boleh ambil tindakan guaman lah, saman ke apa dan sebagainya, bawa ke mahkamah dan sebagainya. So, tak adalah isu dekat sini kalau kita rasa teraniaya dengan claim, ada saluran-saluran dia. Untuk customer ada saluran dia. So, boleh report dekat tempat yang berkenaan. Okey, seterusnya. Sampai di situ saja untuk bahagian claim. So, untuk bab claim sampai di bahagian itu saja.